Nama Medan dipercayai berasal daripada perkataan Melayu Medan yang bermaksud kawasan lapang atau tempat perhimpunan, menggambarkan fungsi awal kawasan tersebut sebagai lokasi pertemuan dan kegiatan masyarakat. Dalam sejarah, Medan berkembang pesat pada abad ke-19 sebagai pusat perdagangan dan pentadbiran di Sumatera Utara, terutamanya semasa era penjajahan Belanda. Hubungannya dengan Melaka pula dapat dilihat melalui jaringan perdagangan di Selat Melaka, di mana pedagang dari kedua-dua kawasan saling berhubung dalam aktiviti ekonomi dan penyebaran budaya Melayu serta Islam. Oleh itu, nama Medan bukan sekadar merujuk kepada tempat, tetapi mencerminkan peranan pentingnya sebagai pusat pertemuan, perdagangan dan perkembangan tamadun di rantau ini.